Daerah di Gomusang dijangka akan mengalami kesesakan lalu lintas bermula Jumaat ini 22 Mei. Susulan bermulanya cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha tidak lama lagi. Justru bagi membantu mengurangkan kesesakan yang bakal berlaku, Majlis Daerah Gomusang MDGM akan mengadakan perbincangan dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Kerja Raya JKR Kuala Lipis Pahang bagi proses mitigasi pergerakan kenderaan masuk ke daerah ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar, Hilmi Abdullah berkata, pihaknya mengambil kira pandangan setiap agensi terbabit sebelum memutuskan untuk melaksanakan perbincangan bersama pihak polis dan JKR Kuala Lipis. Katanya keputusan ini diambil bagi membantu menangani isu kesesakan yang berlaku di sempadan antara Gomusang dan Kuala Lipis. Terdahulu beliau ditemui ketika meninjau Jalan Gomusang Kuala Lipis di Kampung Mentara yang turut dihadiri yang di-Pertua MDGM Muhammad Rosdi Ismail dan Wakil PDRM serta JKR CSR. Hilmi turut menasihati perantau merancang perjalanan mereka sebelum bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing selain mendapatkan rehat yang cukup sebelum memandu.